kita nak pergi satu hotel lagi yang berdekatan juga dengan IOI City Mall. Dia memang sangat berdekatan, sebelah aja. Okey, kita ke hotel ni, hotel baru. Jadi kita dah nak sampai 2 minit lagi. Sebab dia berdekatan je. Tu dah nampak dah. MOSY, Moxy. Okey, macam mana ni? Depan lagi rasanya. Sebab ni 5 ringgit. Bukan sini. Kita depan sikit dekat dia. Kita depan sikit lagi. Alright, jom kita nak masuk. Kita dah dapat tadi tagging. Kita nak masuk parking. Okay. Kita dapat ni tadi. Nampak tak? So yang ni jangan hilangkan. Kalau hilangkan nanti tak boleh nak cari luggage kita nanti. Okay, jom. Kita nak pergi masuk ke tempat parking. Biasa mana-mana kan. Signboard dia sentiasa ada kalau tak faham. Okay. So kita nak masuk, dia kata ada 2 palang. I'm not sure lah 2 palang macam mana tu. P1. Okay. Mula masuk. Zone P1. Ni zone P1 sini. So masuk sini. P1. Okay, proceed to P1. Proceed to B1. P1 and Signboard ada. Masuk lagi. Hotel lobby situ. P1. Okey. Palang yang kedua. Masuk palang yang kedua. Okay, ni palang ni lah. Dia masuk 2 palang. Sebab kita guest hotel sini, jadinya macam ni lah. Kita boleh pilih yang berdekatan. Mana-mana lah. Jom. Okay, sini kita parking. Kita kena itu daripada palang 2 ni. Lepas tu, jom. Kita sekarang ni daripada P1, F11, F10. Okay, let's go. Nanti lagi dah mengelakkan untuk review makanan. So, hari saya nak masuk video, tengok saya. Dan saya bagi tugasan review hotel bersama saya. Okay, let's go. Kita pergi ke hotel lobby. Maksudnya, jom. Kita nak pergi ke hotel reception. Hotel reception. Kalau ada bilik terus nak masuk. Ni level G. Tadi kita level mana? P1. Parking P1. Dia ada sampai parking P3. Okay, let's go. Inilah lobby dia. Kita nak masuk di lobby. Kalau dah boleh check in, kita check in. Kalau tak, kita tunggu lah tengok. Wow, cantik kan tempat dia. Boleh main ni. Abang kata nak main snooker dengan saya kan? Semua ada kat sini. Wah, snooker ada. Macam-macam ada. Wow. Yang ni macam lebih kepada macam play-play lah. Kita nak fun-fun, play-play sini lah. Kita dah dapat kad bilik. Ni pukul berapa bang? Ni dah pukul berapa ni? Pukul berapa? 12.30. 12.30 kita dah boleh check in. Laju tau kat sini. Terus dapat nombor bilik ni. Nombor bilik dia. Sekejap saya tengok Okey, 610. Okey, terus kat sini pun kita ada disediakan welcome drink tau. Welcome drink. Setiap kali kita ni enjoy our complimentary mocktail. To be arena. Oh, ni kalau kita nak enjoy mocktail ke apa ini complimentary ni, kita mesti jadi member dulu. Okay, member baru dapat complimentary air ni. Welcome drink lah kira. Drink. Kan? Kita dah dapat dah. Tadi semasa nak check in, terus dia bagi. Jom kita tengok air dia ada kat sini. Ini bahaya sikit tau. Tadi saya dah terkena. Masih baik tak luka. Okay, ni air dia. Air apa dia? Rasa macam cherry-cherry macam gitu tak tahu air apa ni. Tapi sedap air dia. Macam minum tu refreshing. Jom. Kita nak pergi bilik. Dan lagi dia hantar barang-barang beg kita 2 tadi. Jom. Alright, jom. Ni breakfast. Dia lah. Makan-makan. Wah. Seronok lah sini ni buat makan-makan dia. Abang, pergi mana? Jom. Wah. Ni harga dia RM13. Siapa nak kek pun ada RM16. Kek dia harga dia murah lah bang. Tengok. Okey lah dengan harga dia ni.
RM16. Besar pula tu size dia tu. Hai, jom. Aduh. Okay. Hand sanitizer lagi. Okay, jom. Wah, tengok. Wah, cantik. Dia punya lift dia pun macam, wow, rasa jiwa muda semua. Now, apa ni? No one is you, so just do what you do. Oh. So, bilik kita di tingkat mana? Tingkat 6. Bilik kita dah disediakan. Ni dia level-levelnya. Ada swimming pool semualah. Alright. Tingkat 6. 6th floor. Let's go, cantiknya. Wah. 6. 1-0. 1-0. Wah. Cantik lah. Menarik lah. Wah, corner dia bagi kita. Wah, ni lah IOI. Wow, this is awesome. Wah. This is awesome. 5 meridian. Tunjuk. Atas sikit, atas. Okay, full. Wah, ni 5 meridian ni insyaAllah one day. Okay, ni IOI ni. Ni lah sebab dia hotel ni berhubung dengan IOI yang mudahnya. Jadi senang kita nak pergi masuk hotel IOI ni. Tunjuk tu, transformer phone apa. Oh, mana ni? Oh, dapat 610. Kita dah masuk. Ada orang suka lah duduk sini. Wah, ni tengok ni. Oh. Saya masuk-masuk, saya kena buat 0.5 baru korang nampak dia punya hiasan ni. Tengok kat dinding ni. Wah, hiasan dia sekali dengan hanger dia bagi sini. Wah, kereta comel. Lepas tu ada plug dekat bawah ni. Kita nak review hotel ni. Bilik ni, okey. Jom tengok bilik dia. First, kita masuk-masuk ni kan ada ruang kat sini kan. Sebelah sini ada cermin. Cermin sederhana. Okey. Jom kita tengok. Sebelah sini dia sediakan air mineral 2. Lepas tu ada lagi peti ais kecil ni. Senang nak letak air apa-apa. Bawah ni kosong. Sediakan 2 slipper. Lepas tu ni apa? Ini plastik. Okay. Dia ada safety box. Kalau kita ada barang-barang berharga kita boleh letak kat sini. Dekat atas ni disediakan tea, English breakfast. Lepas tu ada jasmine green tea. Ada sugar, ada Nescafe, coffee mate dan 2 air minuman. Sama je ni. Ada. Mesti setiap hotel mesti ada. Wajib 2 cawan. Okay. Kat sini atas ni. Tak tahu tinggi sangat. Cuba ada apa? Ada mak. Oh, tak ada apa-apa. Dia punya plug je. Sorry. Atas tu pun boleh letak barang. So, kita nak tengok biliknya. Tada! Kita dapat bilik yang corner tau. So, kiri kanan tu dia ada view. Hijau. Kami pun dah sampai. Senang. Kita dapat view IOI. Bukan dengan IOI je guys. Kita buka je cermin dia. Wah, tengok. Wah. Wah, memang betul-betul IOI ni. Nak shopping mudah ni. Okey, korang ingat kalau nak bilik request, bilik nombor berapa bang? Berapa? 610 610. Dapat view macam ni. Lawa tau. Situ pun boleh tengok view. Sini pun boleh tengok view. Alright, jom kita review ni. Katil. Saya rasa katil dia king. Macam king ke queen ya bang? Cuba tengok. Macam queen. Okay. Tapi queen ni pun besar juga. Ada 4 bantal. Wah, 4 bantal. Yang menarik sekali kan? Menarik. Kau tengok ni. Wah, comel. Sangat comel. Ya Allah, comelnya. Dia punya ni. Telefonnya unik tau. Memang fun. Memang fun sangat. Saya tengok macam, wow, cantiknya. Lepas tu dia ada note, pencil. Pencil ni dah tertulis ni. Not fully committed. Wow. Lepas tu kat sini ada plug. Bawah ni kosong. Boleh letak barang-barang. Saya duduk kat sini rumah malam lah. Saya puas hati lah. Lepas tu ada lampu. Jom kita tengok. Lagi kat sebelah sini ada lagi plug ya. Yes, kat sebelah sini ada lagi plug. Ada meja. Lepas tu ada hiasan. Make art, not war. Bagus, betul. Dan sini ada kerusi santai-santai. Kita boleh tengok TV. Okey, view yang kedua kita dapat.
Ada view IOI juga. Tada! Ha. Memang senang lah. Memang senang. Tu K-Fry. Tu Transformers yang abang cakap tu. Ya Allah, memang betul-betul IOI ni. Okay. Okay, bagus. Nampak semua IOI nanti. Mall, senang nak shopping. Okay, sebelah sini dia ada meja. Meja study, meja apa-apalah nak makan boleh. Kat sini dia letak letak remote. Lepas tu tak boleh, sini tak boleh smoking. Ada plug, ada kerusi satu dan ada tong sampah. Okey, tong sampah dia tiada plastik dan di hadapan ni ada TV. Okey. Memang ada TV yang cantik lah. Wow. Bilik keluasan bilik dia ni tak luas sangat. Sedang-sedang elok je untuk dua dewasa. Okey. Dia tak seperti hotel sebelum ni. Tapi hotel ni walaupun keluasan dia tak berapa luas, tapi saya suka. Unik. Saya tak pernah lagi stay di hotel yang unik, fun-fun macam ni. So kita nak explore, nak review untuk korang. Hotel ni baru dibuka Februari 2024 tahun ni. Okay. Baru dibuka je ni. So kami nak review untuk korang. Senang. Nanti korang nak datang sini kan. Bilik air, jom. Bilik air ni paling saya suka juga. Tengok bilik air dia. Cantik kan? Saya maksud, ya Allah, this is my favourite tu. Okay, bilik air macam ni pun saya suka juga kan. Bilik air dia, tada, dia ada cermin. Oh, cantiknya. Saya nak cakap macam ni. Cantik. Macam modern. Industri macam tu. Dia punya pattern dia kan. Dia punya konsep dia ni. Kat bilik air dia tu ada tisu ni. Okay, kita tengok tisu. Lepas tu, disediakan benda-benda ni. Lengkap lah. Ada berus gigi, ubat gigi. Ni apa? Ni ada shower cap. Lepas tu ada cawan 2. Kat sini ada hand wash. Hand wash dia dah. Dia pun ada dia punya bau dia sendiri. Yang penting saya suka ni. Yang macam biasa cermin zoom in, zoom out saya. Lepas tu, ya Allah, tengok sink dia. Sink dia ni macam matte macam tu. Ya Allah, cantik. Kita buka. Dia ada air panas, air sejuk juga sink. Kita buka dulu macam biasa. Alright. Cun. Wah, cantik. Lepas tu kat bawah ni ada tuala kecil, ada tuala dewasa. Tuala mandi. Lepas tu hair dryer yang tu. Di bawah tu kosong. Ni dia punya bilik air. Toilet dia. Toilet dia sediakan sanitary bag. Ada tisu. Tisu ni dia buat macam ni supaya yang ni tak digunakan lagi lah. Ada tong sampah. Ada. Yang ni macam biasa. Okay, kat sini dia memang tak ada guna pipe air yang panjang tu. Dia, kita kena tekan dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Ni. Dia dah ada tunjuk dah macam mana. Kita tekan je kat situ. Tu. Ini flush dia macam biasa lah. Okay, yang lain. Bilik air dia bersih sangat. Okay, next. Saya nak tengok bilik mandi. Bilik mandi dia ni, dia ada cermin macam ni. So, tolak ke? Macam mana? Sekejap kita fikir. Okay, kena tarik. Okay, tarik. Lepas tu, yes, kita masuk bilik mandi dia. Bilik mandi dia ada air panas dengan air sejuk macam biasa. Lepas tu tengok, ya Allah, cantiknya. Shower dia, cantik dia shower dia. Warna hitam macam ni. Memang favourite saya lah, macam hitam putih macam ni kan. Okay, kita tengok dia punya mandian. Dia memang ada dia punya bau dia tersendiri. Kita cuba nanti bau ni best ke tak. Okay, tak sabar saya nak mandi. Kejap lagi. Ni dekat sini, lupa nak review, ada satu lagi. Ni tempat letak tuala dia. Okay, leave me hanging or don't. Okay, cuba baca sendiri. Alright. Bila air dia cantik tau, cantik. Cantik, saya suka konsep macam ni. Apa kata tengok bila air dia. Mesti abang suka. Need a refresher? Get over here and grab our free flow coffee and tea here. Abang dia kita dah penat-penat tadi. Terus penat shopping dekat mana? IOI. Balik ni. Terus masuk minum kopi pula. Ni tak nak tambah Ni ada biskut sikit. Baru nak main congkak tapi abang dah penat. So boleh dah minum. tak nak lah. Tak apalah. Kopi.
Ini suasana malam. Pukul 8.30 kita nak pergi jalan-jalan dekat IOI. Nak tengok lah. Jalan-jalan, tengok apa-apa yang patut. So, malam gelap lah. Okay. Masa nak rehat-rehat, saya terfikir ni, kita boleh tanggalkan ni tak silap ni. Ni maksudnya kalau macam ada, ni macam tilam nipis ni. Terbuka, boleh jadi dua. Kalau ada anak-anak boleh tidur dekat bawah tu. Tak tahulah, kita rasa macam nak pergi tengok dia punya restoran kat bawah. Macam IOI tu tak lah kot. Jom. Let's go. Berat juga dia punya pintu ni, agak berat. Okay. Dekat aras kita ni sunyi. Sebab semua orang tengah keluar. Kot. Jadinya kita tahulah semua orang keluar ke hanya kita je ada di aras ni, tak sure. Ni tak apalah, kita gerak nak turun ke bawah. Lift dia laju guys, sangat laju. Dia ada 5 lift. Sangat laju lift kat sini, memang terpuji lah. Sekejap je, dah ada. Jom. Lift dia macam paling laju jugalah. Boleh dipuji. Nak pergi ni. Level 1 Level 1.5. Kita cuba tengok. Fun room. Level 1. Paling benci kalau tiba-tiba gelap. Tak suka sangat. Fun room ni tak tahu fun room yang macam mana. Pergi je lah fun room. Level 1. Inilah fun room. Okay, fun room. Ni ada lah. Fun room ni lebih kepada macam ni lah. Macam dia macam ni lah. Perjumpaan ke tempat jumpa kan. Macam gitu. Meet and greet session. Macam gitu. Kalau kita ada perjumpaan ke nak buat apa, dinner ke apa, kat sini lah. Rasanya fun room. Okay now. Why this people? Belum ni. Cantik tempat dia. Sesuai sekarang ni macam fun room 1 hingga 2 ke mana 3-5. Function area lah. Macam gitu. Function area dia cantik. Macam saya suka sangat function macam ni, tak stres kan. Kopi. Sini tak ada orang sangat lah. Sambil kita panggil. Fun room 1. Bawah tu. Bawah tu ni lah. Bawah ni tempat kita lobby dia lah. Okay, kejap lagi nak main. Jom. Tengok apa. Sana juga fun. Sana juga sini lepak-lepak. Tengok. Sangat fun lah. Apa yang ada nak buat event ke kan, meeting ke, boleh lah ni booking kat sini. Sini pun macam memang best. Fun-fun gitu. Jom. Kita nak turun guna tangga je. Malas nak pergi dekat lift lagi. Turun tangga je lah. Tangga dia pun cantik. I just love dia punya konsep dia ni. Okay. Ni pun lobby dia boleh lepak-lepak juga. Banyak tempat lepak juga lah sini. Jom nak turun lagi. Sikit lagi. Tempat main ni banyak guys. Sini memang fun-fun lah. Saya suka lah dia punya konsep dia macam ni kan. Ya Allah. Tenang, happy je kalau rasa ni. Yang penat pun terus rasa sihat, segar, seronok. Tengok sini. Sinilah tempat orang OOTD. Cantik kan? Wah. Cantik tempat OOTD. Malam tenang sikit lah Semua pergi kat Skybar kot. Ni, okay. Satu lagi saya nak tunjuk. Saya suka ni. Wah, tengok saya zoom. Wah, cantik kan? Kreatif dia gunakan macam tu. Okay, macam mana? Lepas solat semua, siapkan diri. Kami nak pergi sarapan sekarang ni 6.27, nak turun sarapan dulu.
Semalam sangat lena tidur kat sini. Okey, jom kita nak sarapan. Sarapan kat sini pukul 6.30. Okey, jom. Saya ambil memang awal pagi sebab saya nak review kan. Untuk awak semua senang. Alright, jom. Kita duduk hotel ni 3 hari. So, hari ni hari yang kedua lah. Lift dia memang pantas. Tu. Terus ada. Pantas sangat. Tak sempat nak. Terus dah ada. Lift dia memang terpuji. So, let's go. Hari kedua, pergi sarapan. Sarapan dia dekat lobby, dekat G. Level G. Dan nak sampai G, dekat lobby adalah tempat breakfast dia. Let's go. Sebab kata 6.30 kan. So, kita datanglah 6.30 ke sini. Tunggu dulu. Datanglah bagi nombor bilik sajalah. Okay. Okay. Dah boleh masuk. Alright. So, ni breakfast dia. Dia memang tutup. Okay, Pak. Kita bermula dari mana-mana? Okay, jom. Kita bermula dari sini. Let's go. Okay, jom. Okay, first kat sini. Dekat lift ni kan. Dia memang dah tutup dah kat sini. So, hanya untuk breakfast. Okay, kita tengok buah dia. Wow, banyak ya. Juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nenas. 6, 7. Wow, ada macam-macam lah pilihan buah-buahan dia. Area sini kita ada cheese. Berbagai jenis cheese juga kalau tengok boleh pilih, boleh potong sendiri kalau nak. Lepas tu ada beef, salami. Bawah ni chicken. Dan punya ni lah kalau nak makan lebih pada macam cerut-cerut kot ni. Aksesori dia saya panggil kita boleh tambah-tambah atas ni. Kalau nak tambah-tambah je dekat sebelahan ni. Dan sebelah ni ada yogurt, plain yogurt, ada fruit yogurt, ada full cream, low fat milk. Boleh makan tadi dengan cereal ni. Tadi pusing dapat cereal dia. Okay, siapa yang ada anak kecil memang suka Bobo Crunch, cornflakes semua. Lepas tu dia punya masih ada white chocolate chips. So boleh tambah-tambah lah untuk kita makan dengan cereal, cornflakes, honey star, ada biscuits. So ni macam ruang kanak-kanak lah kan. Anak kanak-kanak memang suka. Walaupun bukan kanak-kanak macam orang dewasa pun kadang-kadang suka kan makan marshmallow semua ni kan. Ada wow. Ini biasanya tak kurang. Right. Dia jom. Buka lagi. Boleh buka lagi. Okey, tak apa. Ni tempat ramai. Kalau kata kita datang family ramai. Dekat sini ada teh tarik. Tapi belum buka lagi lah. Abang kata jom tarik. Sekejap lagi kru dia akan ada lah. Teh tarik ni memang sinonim lah. Dengan Malaysia kan suka teh tarik. Baiklah. Di sini kopi-kopi kita boleh pilih. Buat sendiri yang ni. Ada apa kopi apa. Bela pula ni. Okey. No hal. Okey dah. Ada semua. Jom. Terusnya ada apa bang kat sini? Terusnya kita ada telur station. Telur station. Tak ada lagi lah. Dia ada kru dia lah kan. Yang buatkan ni telur station. Okey. Lepas tu kita ada ni apa? Kita ada dim sum Ni macam sos dim sum ni. Pau. Assorted dim sum. Okay, pau yang tu macam pau lah. Ni bawa dim sum. Ni bawa dim sum. Terus dia punya sos dia lah. Okay, next. Kita apa nama? Kita ada apa ni? Kita ada bahan-bahan aksesori dia lah. Bubu. Ini ada bubur ayam. Sekejap kita tengok. Ada bubur ayam. Okay, bubur ayam. Kita ada bubur biasa. Macam biasalah. Siapa yang nak bubur biasa. Ada mangkuk pun disediakan terus kat sini. Senang. Alright, jom. Seterusnya kita di stesen mana ni? Ini sebelah ni macam telur rebus. Egg station juga. Ini egg station juga. Egg station ada dua. Telur dadar. Dia tak ada tulis Sekejap lagi kot sebab kita terlampau awal. Yang ni bahagian apa ni? Cuba buka.
Wah. Waffle dengan French toast. Roti telur. Ni pun dia tersilap tagging ni. Okay, kita boleh ada, ni lah kita boleh tambah dengan maple syrup ataupun sama juga maple syrup dan seterusnya. Wow, ni macam biasalah ada misi chicken, ni misi beef sausage. So, kita cuba nanti. Yang ni hash brown dengan chicken ham. Ini macam lebih pada western lah. Ada ni. Wah, roasted vegetable. Dia punya accessory dia lah. Nak tambahkan kita Malaysia kan suka makan sos-sos kan. Boleh tambah sos-sos ni. Seterusnya, what is this? Bubur juga oatmeal. Tapi dia buat the oatmeal. Okay. Sweet station. Yang ni macam biasalah baked beans. Boleh tambah ni station. Untuk kids lah ni. Sweet macam tu. Dan tadi jom kita tengok seterusnya adalah salad yang makanan sihat ni. Salad ni kita boleh ambil je lah kat sini dan kita top up accessory kita nak. Salad kan banyak accessory dia. Tapi sini dressing dia ada ni. 2 jenis dressing. Ni boleh tambah lah compound salad. Tambah apa? Ada. Okay. Dan dia terus ada piring kat sini. Okay, yang bestnya salad kat sini pun juga boleh petik sendiri. Tengok salad. Nampak tak? Okay. Ini kan tempat salad tadi semua ni. Okay, kita tengok air ada berapa jenis. Ada 4 jenis. Ada air. Ada pink guava. Ini tak tagging air apa lagi. Ni orange juice. So boleh pilih nak air apa, nak air sejuk. Setelah air ni ada coffee machine lagi. Kita boleh pilih sendiri. Boleh tambahan. Kita boleh letak apa-apa lagi nak tambah lah. Kalau ni tak cukup kan, tak cukup manis, boleh tambah. Dan juga dia ada sediakan air tea bagi penggemar tea. Jangan risau, semua ada. Next adalah station vegetarian corner. So kita boleh tengok roti canai, dia punya vegetable curry, ada vegetable dal. So kita boleh pilih panas-panas ni. So ada potato, curry puff yummy bestnya. Dan ada roasted pumpkin. Wow. Next is noodle station. Yang ni kita boleh macam biasalah pilih. Kita boleh pilih request nak apa. Okay. Lepas tu pilih lah nak apa. Nanti dia buatkan kita. Ada Maggi. Wow. Ni aksesori dia lah. Okay, next kita pergi fish curry. Wow, menarik lah. Kari dengan kurma ayam Ini kurma ayam. Ni saya nak cuba kari ikan dia. Ada miso soup. Dan seterusnya kita ada Japanese miso soup. Nampak tak panas-panas tu? Ya Allah, tak sabarnya. Okay, next. Ada nasi goreng Bali. Nasi goreng Bali. Wow. Menarik. Alright. Wow. Apa ni namanya? Ni apa saya lupa. Tapi ni menarik juga. Tapi saya rasa nasi goreng Bali ni macam menarik. Okay, lepas tu kita boleh tambah lah rendang. Oh, rendang. Sambal tumis. Sambal tumis. Kalau kita, ni saya rasa ni bahagian nasi lemak. Mesti nasi lemak ni. Yes, nasi lemak dia warna apa? Cuba check. Warna putih. Okay, dia ada aksesori timun macam biasalah. Boleh ambil dan dia sambal-sambal. Sambal yang ada bawang, sambal yang tak ada bawang. Dia ada 2 sambal. Lepas tu ada rendang. Yummy. Station tadi. Saya rasa saya nak cuba. Dan nampak dah apa yang saya nak cuba ni, tak sabar. Cantik design dia punya tempat makan ni. Piring banyak, pinggan banyak, tak risau. Lepas tu ada lagi coffee machine. Jangan risau, sini banyak sangat. Dengan air panas, teh, semua ada. Nak apa semua ada. Okay, jom kita pergi bahagian pastries. Kita tengok ada apa. Wow, kat sini macam roti pizza kat situ. Croissant wajib di setiap hotel. Ada juga hotel tak ada, tapi kali ni hotel ni ada. Dia ada cheese. Wow, cheese kita dapat beza macam tu. Yang ni yang biasa. So roti macam biasa. Siapa yang nak bakar roti boleh. Okay, donuts pun ada. Roti apa donuts? Benda bagels. Okay, roti boleh panaskan. Tak bakar. Lepas tu aksesori dia ada peanut, ada coklat, blueberry jam. Ni donuts. Donuts, pastries dia. Kena cuba, insya-Allah sedap ni.
Nampak pun menggiurkan. Inilah tempat dia pastries. Saya dah ambil roti canai, kari ikan, dah rendang daging, lepas tu nasi goreng tadi yang macam rare tadi saya nak cuba, dan kari pap, habis cakap, dan saus-saus macam biasalah. Okey, kita cuba dulu ya. Sekarang untuk kali kedua, Adin tengah buat roti macam ala-ala style kopitiam lah. Adin tengah buat. Tadi tak ada lagi. Ada kita round yang kali kedua ni, nak bersih kali kedua. Ni adik ni tengah buat dah telur. Ni stesen telur dah ada. Kena pilih stesen telur mana nak. Orang dah ramai. Ramai dah. Kejap. Okay. Kita nak pergi main-main kat sini. Okey korang, saya nak pesan. Okey, kena hati-hati dengan rocking chair ni, sebab saya dah kena dia punya ujung ni sampai bengkak saya punya kaki. Nasib baiklah kita ni pakai stocking yang tebal, tak berdarah lah, cuma dia macam ada kesan bengkak sikit. Sebab dia boleh tahan ni sebab dia besi. So untuk pihak management Osi harap nanti lebih macam ambil pedulilah sikit pasal ni. Mungkin saya seorang je kot kena, ramai-ramai ni orang yang belum kena. Yang lain tak ada masalah. Bila start dengan rocking chair ni yang ada besi ni macam bahaya sikit lah ujung dia kan, nampak tak? Bahaya sikit kalau kita macam laju-laju jalan nak duduk pun terkena. Macam tu lah. Okay lah. Biasalah. Ni first time nak main. Oh. Dia keluar kat mana? Keluar mana? Oh situ. Okay, kena cucun. Cucun. Okay. Dah saya main kan? Macam gelap sikit. Ni abang dah memang dah jadi ketagih dah. Lepas sarapan boleh main. Okay, let's go. Kita nak pergi swimming pool. Tadi kan lepas kita main kan? Ya, cepatnya. Ni nombor 3. Lepas kita main, adalah orang yang suka tengok kita main, dia pun nak main juga. Okay, jom. Alamak, sorry. Okay, kita nak pergi swimming pool. Yang level 1 tu yang semalam kita review tu kan, fun room tu. Kalau kita nak buat event apa-apa kan, ni kita nak pergi tengok swimming pool. Saya tak main pun sebab baju dekat atas kat bilik. Alright, let's go. Second floor. Swimming pool, swimming pool changing room, guest room. Let's go. Dia tu gym. The swimming pool, kita pergi tengok swimming pool. Tempat dia banyak tempat menunggu, relax. Banyak. Kat sini ada disediakan tower. Siapa nak minum air pun ada. Hot water, ada cold water, ada peti pertolongan cemas. Selengkap. Dan ni apa ni? Oh ni siapa yang nak membeli, ada juga guna kad debit card ya. Ada air, ada Maggi, ada Milo. Jom kita tengok dia punya swimming pool. Swimming pool dia menghadap ni. Ayo ICT lah, biasa kan bersebelahan. Swimming pool dia sedang-sedang je, tak besar sangat. Sedang. Inilah swimming pool di sini. Basah-basah. So ni boleh kita lepas mandi. Kita mandi swimming pool, kita bersihkan diri kat sini pun boleh. Wow. Alright. Kita nak pergi gym. Ada swimming pool dia ni buka pukul 7 pagi sampai 9 malam. So jom kat sini kita lepas kita masuk gym. Inilah gym dia. Gym dia menghadap jalan raya. Dia ada ni. Wow. Bola besar ni. So ada ni. Wah, saya ada basikal lagi. Basikal. Wah, ada basikal bang kat sini. Menarik. Wah. Hati-hati.
Lepas tu dia menghadap swimming pool, dekat je dengan swimming pool. Cuma gym dia, saya nak bagi tahu, gym dia 24 jam. 24 jam, okey. Itu cermin besar, kita boleh main balloon tu kan. Ya? Ni. Dah mula dah. Dia mula mengayuh diri dia. Dah lengur dah. Gym dia. Tanji tengok semua orang tengah bersenam. Okey, dekat sini ada sediakan towel kecil untuk peluh-peluh kan. Lepas tu sanitizing, wipes, ada air juga, air masak, air panas, air sejuk. Bolehlah. Gym dia simple tapi semua ada kat sini Main gym, kita tak main pun. Cuma kita nak review untuk awak semua. Di setiap aras ada telefon. Oh, rupanya di setiap aras ada, dia tak ada dalam bilik tau iron dengan iron board. Tapi di setiap aras dia ada iron board atau tempat iron. Nanti kita nak tengok macam mana. Kita cuba dekat aras kita lah, aras 6. Kita nak tengok ada dia kata tempat untuk iron. Setiap aras tu kita nak tengok. Bawa makanan. Alright, jom. Lift dia cepat tengok. Tadi saya baru nak bercakap sekejap tu, dah ada dah. Terus boleh masuk ZAS. Ini terpuji ni. Okay. Kita nak mencari di manakah tempat iron. Mencari kiri kanan dulu. Sekejap Mak. Okay. Nak tengok aras. Setiap aras ada telefon. Room. Ni Tadi gelap. So minda pasangan ni. Wah, tengok. Lengkap semua. Ada 2, so kita boleh guna untuk nantilah saya nak iron nanti. Letak baju. Ni dia punya syarat dia, guide to not apa tu? Oh, okay. No. Alright, okay. Dah, jom. Ini dekat je. Saya punya pusing-pusing tadi. Jom nak balik bilik. Dekat dengan lift je, korang kena ingat. Dekat je. Tapi dalam bilik memang tak ada, so kita kena cari sendiri. Memang di setiap aras disediakan tempat iron. Jangan risau. Jom, sampai bilik. Testing. Okay, hari ni hari yang ketiga, pukul 8.10 pagi. Kami tak keluar sarapan lagi sebab tengah rehat-rehat. Jom kita tengok view yang kita dapat sekali ni pagi ni. Wah, tengok ni view atas jalan raya. Lepas tu kita akan nampak Hotel Le Méridien. Okay, hotel ni daripada Moxie nak pergi sini Le Méridien dalam lebih kurang jalan kaki 5 minit 10 minit macam tu lah. Dekat sangat. 5 minit je lah kot. Kita jalan kaki dekat bawah ni. Sampailah ke hotel ni. Okay, lepas tu kita dapat, sebab kita corner lot kan, kita akan dapat 2 view. Satu lagi view bangunan IOI. Kalau korang nampak ni, IOI masa ni tak buka lagi. Dia buka pukul 10. Okay, ni viewnya bawah ni senang. Kat sini memang mudah sangat nak cari makan. Memang banyak pilihan. Okay, mudah. Okay, jom. Kita nak pergi sarapan. Kita nak tengok crowded tak pukul 8, 10 ni. Waktu weekend macam ni. Okay, jom. Kalau nak datang sini, jangan lupa request nak bilik 610 sebab dapat corner lot. View macam ni. Lawa. Jom, kita nak sarapan. Pukul 8.11. Jadinya hari ni kita lewat sikit sebab semalam kita dah awal pagi. Wah, dah. Wah, laju dia punya lift ni. Saya baru je sampai sini dah ada. Okay, jom. Going down. Mau kopi dalam lift. Mesti ada yang minum sarapan kopi tadi Okay. Berapa saat je? 3 saat, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dari tingkat 6 nak pergi G dalam 12 saat. Okay, jom. Kita macam tu. Crowded sikit lah sebab lewat kan. Okay, tak apa. Jom. Kali kedua breakfast di sini. Sebab kita memang sekali dengan breakfast lah. Jom. Hari ni masih ada lagi adik ni. Adik yang lain ni. Yang menyediakan roti bakar. So, kita ada
menu yang sama juga, saya rasa dimsum. Oh, dimsum. Sebenarnya mesti pau, nampak pau. Lepas tu bubur dia habis tapi dia tengah top up. Ini 8 station, tengah menunggu, ramai betul hari ni. Dan sebenarnya ada clown. Ada. Crowded sangat, makanan pun banyak habis, tapi kejap lagi dia top up. Ini pun saya rasa dia baru top up. Ini pun sama juga, menu macam semalam. Okay. Sos macam semalam juga sama je. Kita tengah cari tempat juga sama-sama tu mana-mana pun. Air pun hari ni ada mango juice, orange juice, kopi. Lalu dia macam biasa ada rendang Thailand, rendang daging, rendang ayam. Kita tengok a little bit crowded lah pukul 8. Dan semalam pun kita datang dalam pukul 6.30 pun dah ada orang ramai 3 orang kan. Pukul 8 nak patah lagi ni macam peak hour lah kat sini. Macam semalam juga ada. Sekejap lagi saya akan tunjuk satu special. Ni roti-roti ni kita boleh pilih lah untuk bakar. Dan macam semalam juga ada croissant dengan my favourite ni. Nama dia vegetable. Roti ni memang sedap, pizza ni dia akan macam pizza tapi sedap. Okay, dengan busy. Special yang saya nak tunjuk ada ni kombucha, lychee dengan original. Yang ni semalam tak ada, hari ni baru ada. Terus semalam ada, tak ada rasanya, hari ni baru ada. Kalau tak saya dah perasan dah. Dia punya kebaikan dia lah. Nanti sekejap lagi kita cuba original dengan lychee. Sini pula macam biasa. Ada macam ni lah. Dia orang cepat juga top up ni. Nanti dia orang tengok kurang-kurang nanti, dia cepat juga 14 macam itu. Ni pun beli yogurt pun ada macam semalam juga. Okay, kita review kejap-kejap je. Okay, cuma saya pun nak pergi cari tempat duduk dan nak makan. Menunggu ni sampai saya grab hari ni sebab bubur dia sedap. Lepas tu dia punya sausage dengan roti tu memang best lah kan. Roti bakar dia ni lah makanan kami pada hari ini. Tempat duduk memang full ya. Okay. Ini tengah buat teh tarik. Tarik deh. Okay, thank you. Apa kau minta buat lah. Jadi apa kita nak masak I punya kawan. Nak masak. I punya kawan dulu. Punya kawan dulu. Kita ada video dah. Dah video kan dah. Alright. Wah, thank you. Orang ramai sampai kena makan kat situ. Tapi banyaklah meja juga kan. Penuh lah. Sekarang ni pukul 9.18. Abang nak main pool. Tengok toilet pun dekat tempat makan breakfast. Toilet kat sini senang. Sini pun banyak tempat duduk tau. Boleh dapat lepak. Alright, jom kita nak tengok permainan lain pula. Race ni tak tahu main macam mana. Okey. Tak tahulah main apa. Ni dah dia. Ni. So, abang nak main. Saya nak gila-gila ke tak ni? Tak tahu. Sini ada banyak permainan guys. Seronok sebab dia macam fun-fun kan. Ada yang peminat kombucha lagi. Pas main penat-penat, dia datang lagi untuk minum air kombucha saja. Peminat. Sedap sangat ke? Cuba ambil lychee untuk saya. Dia ada 2 perisa kan. Lychee. Sikit je, tak payah banyak. Okey dah, cukup. Okey. Jugalah kombucha ni. Korang kena cuba. Saya punya lychee, saya rasa kena dengan tegak saya.
Okay, pukul 9.47 ada lagi tengah beratur nak masuk untuk breakfast. Kita nak kemas-kemas sebab kita dah nak check out. Check out kat sini macam biasalah pukul 12. Jom kita nak finalkan semualah. Okay, conclusionnya, stay kat sini, seronok Siapa yang memang suka macam fun-fun, boleh relax, nak tenangkan fikiran kan, nak tenangkan serabutkan otak, boleh kat sini. Sebab, salah satu sebabnya, dekat dengan shopping mall. Okay, kita boleh shopping sepuas hati, dekat sangat. Nak pergi makan-makan pun, yang suka makan-makan pun banyak pilihan. Tengok K-Fry kat bawah ni je. Lepas tu restoran Chef Wan kat bawah ni juga. So memang dekat sangat. Kita bebas nak pergi shopping, nak pergi karaoke ke, nak pergi tengok sinema ke. Lepas penat terus masuk hotel rehat. Mudah kan? Perlu lagi fikir pasal parking. Parking semuanya di sini free. Bila kita gas kat sini, parking dia macam ada 2 palang tu kan. Memang free, tak payah fikir pasal parking dah. Memang senang kita nak shopping. Shopping, nak makan ke nak apa, memang dekat dengan IOI lah. Dari segi bilik saya, bagi saya selesa dan saya nyenyak betul tidur sebab mungkin penat sangat kan jalan-jalan dekat IOI semua ni. Penat makan lagi, memanglah. Okay. Bilik dia selesa, dia punya plug banyak. Tengok dekat ruang meja study ni pun, tengok saya dah guna plugnya. Selesa sangat kalau ada yang nak buat kerja ke, memang boleh buat kat sini. Nak plug, nak itu laptop ke, memang ada kat sini semua. Memang selesa nak buat kerja, nak menulis ke, kursi meja dia selesa. Sambil-sambil tu kita boleh tengok view. Tenang-tenang tengok view. Tulis-tulis diary ke, macam gitu. TV dia pun channel juga banyak. Kalau kita bosan, penat-penat kan sebelum nak tidur tu tengok TV. Channel dia banyak juga. Ni ruang dia. Bantal 4. Tilam dia selesa, bersih, no problem bagi saya. Ni ruangan solat, adalah ruangan solat. Untuk 2 orang pun cukup ni. Walaupun nampak bilik dia macam kecil sikit, tapi cukup untuk solat kat sini. Untuk 2 orang. Berjemaah boleh, 2 orang boleh kat sini. Ada ruang lagi lah. Saya tarik kerusi tu ke belakang, ada ruang lagi lah kat sini, kat kapet ni, tak ada masalah. Kerusi ni memang selesa. Sambil-sambil tu semalam saya ada baca novel sambil-sambil tengok pemandangan ni kan. Tengok view, IOI, tenang je. Okay, dia punya meja kat sini senang. Aju ke plug, tengok. Ada lagi plug dekat sini. Banyak plug kat sini, jangan risau. Aircon kat sini sangat sejuk guys sebab bilik dia macam peluasan dia tak besar sangat kan. Jadinya bila kita buka aircon, memang dia sejuk. Kita tinggalkan, bilik ni tidak perlukan kad. Jadinya bila kita tinggalkan, kalau kita on aircon, on je lah. Sampailah kita masuk ke apa, memang dia on. Kalau kita tak off kan, sebab dia tak ada guna kad. Dia punya konsep dia tak ada almari. Almari baju ke tak ada. Konsep dia macam gini. Saya suka konsep macam ni, tak guna ruang yang besar kan. Almari kan biasa guna ruang yang besar. So semalam memang saya sangkut sini. Baju-baju ke, memang saya suka konsep macam ni. Kalau rumah kita, saya dapat idea lah. Kalau rumah kita macam rumah bilik yang kecil, kita boleh buat style macam ni. Tak perlu ada almari. Dia macam gini. Cantik je kemas. Kan? Okay. Ni pun saya suka dia punya ada kereta kat sini. Comel je. Dari segi makanan dia okey. Bagi saya okey. Tak adalah macam wow sangat Boleh dimakan dan saya duduk sini 3 hari 2 malam. Makanan dia, menu dia tu sentiasa bertukar lah setiap hari. Saya tengok semalam ada lain, hari ni semalam nasi goreng apa, nasi goreng saya lupa nasi goreng apa, tapi hari ni nasi goreng nanas. So dia yang tu dia sentiasa tukar lah menu-menu dia tu. Dia punya rasa dia tu boleh lah bagi saya. Tak adalah macam wow sangat. Tapi untuk kita makan kenyang, alhamdulillah. Dan kat sini yang paling best, dia ada kombucha tu. Yang kombucha tu memang best. Korang kena cuba sebab dia macam bagi badan kita rasa segar je. Orang kat sini, kalau orang tanya, saya nak datang sini lagi ke? Ya. Sebab salah satu sebab memang tarikan dia di sebelah IOI. Dan harga dia pun tak adalah semahal-mahal hotel yang sebelah sana tu. Harga dia sangat berpatutan. Sebelah sana dah tunjuk dah hotel mana. Okey, harga dia sangat berpatutan sebab dengan yalah lokasi dia berdekatan sangat ni kan. Jadinya bagi saya berbaloi dan insya-Allah saya akan datang lagi di lain hari sebab
Yelah, ni tarikan dia kat sini lah. Saya suka shopping, saya suka makan IOI lah. Right, kita pun dah nak check out. Sekarang ni pukul, sini pukul 12 check out ni. Sekarang ni pukul 11.50. Kita dah nak check out. 11.15. Sekarang kita dah tutup. Dalam kenangan 610. Oh, jom. Nak check out dah. Perasaan abang? Dia dengan balon dia ni. Okay. Kita dah nak check out. Dah habis dah. Percutian 3 hari 2 malam kami di sini. Di Moti pula. Silap. Mosi Hotel. Suka hati je kan sebut-sebut Moti. Okay, jom kita nak check out dah. Nak letak ni. Bag dulu. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan ke IOI. Kita nak pergi letak barang dulu. Dekat kereta. Lepas tu kami nak pergi jalan-jalan ke IOI. Tadi saya ada ingatkan staff sini, saya ada request untuk complimentary cake anniversary tapi tak dapat. Dia ada bagi tahu nanti dia akan gantikan dengan air ke apa nanti sekejap lagi lah. Saya kata saya nak pergi jalan-jalan dulu, nanti saya akan datang lagi. Okay, let's go. Nak pergi ke parking. Bye-bye. Parking dia memang banyak. Jangan risau. Parking ni memang khas untuk hotel ni saja, free sahaja. Jangan tersilap parking. Jangan termasuk parking IOI. Dia ada 2 palang. Palang pertama parking IOI, palang kedua adalah parking Moxie. Kalau termasuk je satu parking je, maksudnya kena bayar. Okey, kena pastikan masuk 2 palang. Kita check out, kita untuk tanda minta maaf. Lupa kita tak ada mic. Tanda minta maaf, sorry kalau dengar ke tak dengar. Mereka sediakan air. Ni dia sediakan 2 lah air. Ni air dia mereka tanyalah nak air apa kan. Saya ambil air apple hijau yang memang fresh, dan abang air kopi latte. Kopi latte. Okay, memang dia buat kat sini lah. Tanda minta maaf sebab lepas pandang pasal complimentary anniversary cake. Okay, tapi tak apa, maaf diterima, dapat juga lah yang ni Okay, thank you Moxie Hotel, terbaik korang. Okay lah, saya pun dah nak check out. Bye bye Moxie, insyaAllah datang lagi.